Hari ini harga di bawah 20.000 biji. Teman-teman rekan-rekan, ini adalah Myvi guys. Myvi seperti 1.3 EZ 2012 guys. 2012 model ni adalah lagi best. Kereta ni guys amat popular di kalangan anak muda. Yang kata nak beli kereta, kalau boleh aku tak nak rosak lah kereta tu. Aku tak nak kereta tu kuat makan minyak. Aku nak kereta tu nampak tak lawa. Guys, ini nampak padu, nampak lagi best, nampak orang kata lawa. Jom kita tengok dalaman dia slow. Kau tengok dengan meter dah macam ni 2012 guys. Dan Android dah ada aku tambah, tidak ada lah picit-picit lagi. Bersama dengan seat yang ada di dalamnya, sungguh-sungguh comel. Sungguh bersahaja. Unit model ni guys, dia tak ada kat tengah guys. Kau tengok dia tak ada kat tengah. Aku boleh melompat ke sana terus. Kalau bini aku singa guys, aku lari ke belakang ni. Kamu lihat lembu yang itu? Saya yang punya. Gitu aja sombong. Aku juga punya. Sini aku tunjukin. Itu. Nampak yang di sana? Itu singa. Aku yang punya. Sabar. Guys, warna putih melati 2012. Satu ketika saya dah jual satu kereta tu yang mana bawah 20.000 sold. Bawah 20.000 sold. Ramai mereka di luar sana nak juga Myvi, kalau boleh lagi best bawah 20.000. Bagilah sebiji lagi. Guys, Pro 2 Myvi 1.3 EZ 2012 model lagi best. Hari ini kita runtuhkan harga dia. Hari ini kita hancurkan harga dia. Market di pasaran adalah 26.000, 25.000. Hari ini harga di bawah 20.000. Harga dulu guys. Ho. 18.900. Bang. Gila weh. 18.900. Dengan tinta saja dah RM800. Sport rim dengan tayar pun dah habis RM2,000. Wow. Kereta ni berapa sen je guys? Tolak RM2,000, tolak lagi tinta RM3,000. RM15,000 per kereta tu. Guys, bayar cash. Aku nak tanya Pak Osman dah masuk, Pak Ayub pun dah masuk. Bayar cash lah Pak Ayub, tak payah nak buat loan lagi. Dicantikkan kereta ni. Ini adalah model lagi best. Depan ni fog light, kita akan taruh fog light Dan kita tengok depan sungguh-sungguh comel. Jom kita tengok dari sudut belakang. Dengan ada door visor, dengan ada spoiler ni guys. Dah jadi macam AC. Special edition. Wow, kereta sungguh bersahaja. Di bawah harga RM19,000. Bawah. Weh, features yang kedua. Kereta ni guys, kita tengok guys. Daripada belakang, memang comel design dia. Dan kebanyakan kereta ini sudah diuji oleh alam sekitar. Alam sekitar pun uji. Bukan alam flora, itu company. Alam sekitar uji. Banjir dekat Kelantan hari tu. Yang colour putih. Lari dekat banjir. Kereta ni memang tahan lasak, gemilang, tenggelam pun kereta ni boleh hidup lagi. Jom, WhatsApp segera kepada saya. Kejap. Alamak, siapa tu? Aku, Nita. Kak Nita, kenapa Kak Nita? Nak buat loan dah tu? Ya, tak buat loan, tak ada duit. Suami aku lari. Oh, suami lari. Jadi kereta tak ada lah. Kak Nita, berapa nak buat loan? RM5,000 muka. RM5,000 duit mukanya. Tak apalah, aku izinkan buat loan juga. Loan akan menjadi RM14,000 guys. Untuk tempoh masa 4 tahun je. 4 tahun kan? Bulanan untuk kereta ni 380 guys. 380. WhatsApp segera kepada saya. IC lesen depan belakang. Payslip saya bergaji RM1,600, RM1,700 pun tak apa Kak Nita. Dan EPS statement kepada 012340 0034.
membara, kau menyala